Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan yang bertajuk kepentingan memelihara permainan tradisional dalam kalangan generasi muda. Hadirin yang dihormati, permainan tradisional merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang telah diwarisi sejak zaman dahulu. Antara contoh permainan tradisional yang popular adalah masyarakat kita, congkak, gasing, batu seremban, sepak raga dan juga wang. Permainan ini bukan sahaja menjadi hiburan pada masa lalu, malah turut mencerminkan identiti serta budaya masyarakat Melayu. Namun begitu, pada era teknologi moden ini, permainan tradisional semakin dilupakan oleh generasi muda. Kebanyakan kanak-kanak dan remaja pada masa kini lebih cenderung bermain permainan video, menggunakan telefon pintar atau menghabiskan masa di media sosial. Keadaan ini menyebabkan permainan tradisional semakin kurang dimainkan dan hampir pupus jika tidak dipelihara. Hadirin sekalian, terdapat pelbagai kepentingan memelihara permainan tradisional dalam kalangan generasi muda. Antaranya ialah permainan tradisional dapat memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. Kebanyakan permainan tradisional dimainkan secara berkumpulan dan memerlukan kerjasama antara pemain. Melalui permainan ini, hubungan antara rakan-rakan dapat diperkukuhkan serta dapat mengeratkan silaturahim. Selain itu, permainan tradisional juga dapat meningkatkan kecerdasan fizikal. Berbeza dengan permainan digital yang hanya dimainkan di hadapan skrin. Permainan tradisional memerlukan pergerakan fizikal seperti berlari, melompat dan bergerak secara aktif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesihatan dan kecergasan tubuh badan. Seterusnya, permainan tradisional juga dapat memupuk rasa cinta terhadap budaya dan warisan negara. Apabila generasi muda mengenali dan memainkan permainan tradisional, mereka akan lebih menghargai budaya yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita. Hal ini penting supaya warisan budaya ini tidak hilang di telan zaman. Hadirin yang saya hormati, oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan permainan tradisional terus dipelihara. Antaranya ialah pihak sekolah. Pihak sekolah boleh memperkenalkan permainan tradisional dalam aktiviti kokurikulum atau program sukan sekolah. Selain itu, ibu bapa juga boleh memainkan peranan mereka dengan memperkenalkan permainan ini kepada anak-anak sejak kecil. Sebagai generasi muda, kita juga harus mengambil inisiatif untuk mempelajari dan mempraktikkan permainan tradisional agar warisan budaya ini dapat terus dipertahankan. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama menghargai dan memelihara permainan tradisional supaya ia tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Permainan tradisional bukan sekadar hiburan, tetapi juga merupakan simbol identiti dan warisan budaya bangsa kita. Sekian sahaja ucapan saya pada hari ini. Terima kasih.